Hai korang, welcome back to Sarimah Channel. So hari ni Hima nak pergi Sunway Pyramid sebab ada event Wardah yang kita orang nak pergi. So Hima dah make up. Sekarang Hima tengah siap-siap. Hima nak pakai beg ni. Tada! Hima nak pasang kitchen dia. Tapi ini kitchen photocard. Hima letak photocard siapa? Hima letak Jongwoo. Mari kita masukkan. So, kita potong dulu. Hima beli kat Kaisen. Okay, sekejap Hima nak ambil gambar dia. Tada! Hima dah ada letak dah benda ni. So, kita nak buka dulu lah kan. Tada! Okay. Tada! So, kita pasang. Letak kat belakang ke kat depan? So, inilah hasilnya. Wow, nampak sangat K-popers. Adakah lawak? Adakah saya patut tak payah pakai? So guys, Hima akan on the way ke Sunway Pyramid. So nanti kalau dah sampai Hima sambung vlog. Okay, bye bye. Dahyun. Dahyun. Tunggu kat Mesa lah. Kecil je. Terima kasih. Buat video? Tak. Kena scan dulu. Kita sekarang makan dekat Ayam Penyet Express. Yeah. Ni. Kenapa ni? Dia pula yang malu. Kak belanja guys. Kak belanja guys. Dengan baju merun dia. Uish. Kakak, kau kat tu. Allah. Oh, jangan main-main dengan blind box aku. Saya nak belikan kawan baru untuk dia. Alah, asyik salah labu juga lah. Bukanlah bubu. Crybaby jiran baru. Crybaby dah akak dah ada kan? Crybaby tu yang fake punya. Allah. Harga RM10 je bu. Lepas tu dah tahu kenapa ambil juga? Sebab ingatkan cantik. Yeay, kayu belanja. Hima ni lah. Ush. Hima. Saya tak ada lampu sebab lampu tak comel ya. Ni lagi. Okay, ni Sarah punya. Ini Kak Mesa punya. Matching. Ni akak punya. Yang wujud tak dia ajak. Dia punya tak di kitchen ke? Ush, first time dah kosong tu. Oh, first time. Wow, first time. Patut pakai kalau pom tu susah lah. Patutnya bawa lah pom kau. Boring. Yelah, orang patut pergi mall-mall besar macam Sunway Pyramid ni. Lepas tu ni di Setapak bawa pom. Mana ada? Setapak kata bawa Mall MM. Dia tak kita cerita tu. Bosan. Hari tu pergi villa tu semua tak bawa akak pun. Yelah, villa tak kena. kalau villa pergi nanti kita potong dia tu. Kita pakai ni sebab nak kita pakai ni sebab nak tayang. Tiba dia seram lah pula. Orang lah korang tak. Kak Wi pun kosong. Bosan.
bosan. Tengok lah ikut situation baik. Topik ni nak nampak mana. Dia tak letak mana dia punya. Viral orang letak yang cherry tu. Cherry tu je. Tak ada tak beli. Cherry cry baby. Mak punya pun Tak beli lagi. nak beli ke? Cherry apa ni? Cherry cry baby. Tak ingat. Beli je kat sini. Ingatkan kitchen cherry. Maksud nak satu lagi bukan cherry blind. Yalah. Cherry blind buat Ada macam comel. Dewi comel nek dia. Nak pegang dia. Nak pegang. Mak, say hi mam. Cantik outfit mak hari ni biru-biru. Tapi ada akan tengok. Nampak muda. Malu lah. Tempat letak kitchen tu. Kau tahu yang ni cara petani tu design lain. Nama lain. Bising siap dia ni. Nak. Tara, selamat makan guys. Nak basuh tangan tak? Sikit basuh tangan. Tadi kan dia tempat sini basuh tangan kitchen tu. Ni geng-geng velocity. Ya. Makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Oh, ya. Alright. Owner. Akak tak nampak makanan akak. Owner. Mukbangan. Ayam penyet. Yaru. Yaru makan yaru. Let's go yaru. Kita rakimas. Nanti dia memang belanja. Teruknya. Kenapa buat? Tak tahu. Orang boleh tak? Bismillahirrahmanirrahim. Kat sini je lah. Tak nampak makanan kita. Gitu. Tapi sure sedap. Kat sini akak tak nampak sembang. Malam-malam dia tak nampak. Dia mesti menunduk sikit. Mana? Tak ada SPM. Yang ni sedap. Apa? Tempe lah. Kak tanya Kak jawab. Selama ni, I tak pernah suka tempe. Iman tak pernah bagi chance untuk Iman menyukai dia. Ini? Mama cakap mat. Ha? Tingkat GF. Jom guys. Nak ke kak? Takkan nak ikut mat dulu. Alah je lagi sini dulu. Dah sampai ke kat bawah? Tingkat GF. Siapa paling besar ni? Tanya no ah. Mana Hirono? Macam mainnya dia. Yang kotak famous tu. Yang tu. Yang famous ni lah. Ya. Yang ni. Situ apa? Comel ni weh. Someone bagi list. Semua comel-comel dia. Oh, okey. Akan buat misal. Kenapa Sarah tak record? Ada ni. Patut dia nak sangat guys dari sini. Dia rata-rata terus tinggal satu je. Kan? Ya, tinggal satu gila. RM5.80. Kau ambil yang kecil. Yang ni yang cantik lah. Ni yang famous lah. Ni apa? Benda figur je ke? Figur. Apa orangnya ambil lah yang boleh tu. Yang boleh kitchen. Tak macam ni. Oh. Ara target Ara apa? Tengok Ara. Polis. Ara target mana? Yang polis. Tunjuk. Oh, ya cantik lah. Tengok balik. Tak nampak. Oh ni. So guys, nak pilih yang mana? Tinggal 3 je guys. Bismillah. Antara 2 ni lah. Antara ambil yang tengah. Yes. Bismillah. Semoga dapat yang disuka. Jadi DJ lah. Ara beli yang ni guys. Allah, story. Allah. Kecil. Kecil je.
Tinggal ni je. Lampu salam tempat dia ni je. Mesti cantik. Nanti akan nak beli juga. 30. Ada ni lah yang famous. Yang semua cantik dong kalau dapat. Berapa kau akan rasa kau? Tapi ni tak cantik. Kenapa dia putih? Ini comel je. Geram aku. Tangan dia tengok tangan dia. Ini comel. Tengok ni. Ni lah ni akan rasa kau dapat cepat. Tapi I nak ni dua ni yang famous. Ni akan nak kotak dia. Saya kat Misa kat Kubo. Nama dia Ziggy Zaga. Tak, dah habis kan? Misa belanja. Nak juga. Habis duit kat Mesa nanti. Kak Fi nak juga ke? Tapi yang ambil belanja 50 je. Nak yang 50 boleh? Yang berapa ke bawah? 50. 50 ke bawah? Seriously? 50. Tadi saya guys. Tadi saya kat Mesa nak belanja saya seorang je ni. Lepas tu tiba DG offer saya mengenai. Mana Kak Fi? Boleh ke? Artikel. Bukan yang macam ni. Tak nak. Gantung lain. Boleh macam ni Kak Wi. Buat macam ni. Tak nak. Betul. Jom pergi kat Nur dulu baru adik. Inilah bubu. Ni kat Masa ada ni. No, nak yang mana? Antara yang ni ataupun yang ni. Yang mana no figure dia? Dia nak yang mana? Yang beruang. Belum macam tu so I nak tu. Kalau dapat ni luck I don't know. Sebab tu. Ada kain ni. Dia tengok sikit karakter dia. Tengok sikit karakter dia. OMG. Dia nak yang ni kan? Komel so dapat mana-mana pun okey kan? Tengok sini. Kebu je. Dia macam padat. Asam beli dua pula. Tak. Saya pula. Kirana. Ada ke yang display ni? Display yang ni lah. Tengok karakter dia. Tengok. Belakang karakter dia. Yang mana ni guys? Yang mana yang cantik? Packaging dia lagi cantik juga. So Ima dah pening guys. Dia nak yang mana? No, teman adik boleh? Okay. Malu lah seorang-seorang. Tak tahu antara dua ni. Oh, ni yang mana ini? Tak tahu, dia tak ada display. Antara dua ni guys. Kotak yang mana yang famous lah? Lain daripada lain je. Ya, nak tengok yang tu yang mana? Ni guys, ni. Saya nampak ada benda ni dekat dia punya tu. Mungkin yang ni dia punya. Ya, dia nak tak? Akan belanja semua orang. Dia nak ke? Video nak. Adik-beradik. Kita buat ni, apa tu? Tapi kat TikTok sibling. Korang boleh so follow. akan tunjuk macam tu je. Saya dia akan ambil ni je. Tapi tak tahulah yang mana. Iman akan ambil yang ni sebab Iman nampak display dia. Guys, saya nak yang ni tapi dia macam tak ada. Tengok ni comel juga. Tengok dia semua macam comel sebab pipi dia tu geramnya. Cantik. Guys, sekarang nak pilih. Itu kat dia sekali lah. Saya ikut nombor kau guys. Akak pilih yang berat je. Akak rasa yang berat tu yang best. Berat. Maybe kalau berat Iman dapat yang macam ni. Macam ni atau yang macam ni. Tak nak. Saya nak yang ni yang first. Kuat. Saya rasa tahu dong. Tolong lah. Macam mana korang boleh pro pilih? Rasa nak yang ni. Nombor 4. Pilih guys. Terima kasih ya Kak. Jom kita tengok Kak Wi pula. Saya dah selesai beli. Kak Wi, dah pilih dah? Dah. Cepatnya baru nak record. Aduh, lambat saya kat besar record. Ini apa?
Tak kan Kak Wina? Confirm. Ni Tak dia confirm. Kak Wina yang mana? Apa nak yang semua cantik, tapi Kak Wi paling suka Kat display tak nampak kat sini. Memang dia rambut orange je. Oh ya dah, yang dia paling cantik. kan kan outfit dia. Tapi yang pink tu pun cantik juga. Pink. Pink yang purple tu pun cantik juga, dia punya outfit. Semua outfit lawa-lawa bagi Kak Wi. Kan semua lawa-lawa kan. Saya terjebak, sebenarnya saya tak nak. Ada terjebak kena belanja. Semoga dapat yang cantik. Amin. Sekali. Ya. Tapi yeay, masa Kak. Wow. Yeay, banyaknya tu punya ni. Adik-adik. Ada punya. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Belanja. Sebab dia nampak mahal tau. Kalau pakai dengan bag coach pun cantik. Jom korang tengok kat Brandbox bawah sana. Jom. Dia dah belanja kan. Lupa. Dia nak marah aku. Jom. Terima kasih. Murah rezeki Akak. Ya. Semoga murah rezeki ya Kak. Amin. Allahu Akbar. Another kedai blind box. Anak ni. Tak ada. Ada lah. Agak kat sini ada kedap. Kat sini ada kedap. Ni berapa? Dia ambil ni. Penuh aku pilih. Yuk. Dia cakap pasal treasure, aku terus pergi. Taklah. Kalau ada treasure, kita tengok-tengok dulu. Banyak treasure baru emang. Yuk. Janganlah kat rumah banyak lagi. Wih, dapat ada bom punya doh. Kenapa hari tu tak ada? Sebab hari tu kita dah confirm. So dia keluar. Beli satu, free satu. Ya, beli 3, beli 1. Beli 3. Belilah 3. Ada dah. Apa? Bona-bona lagi handsome daripada bom. I suka punya suit time ni. Handsome gila. I beli new jeans dengan blind box dan Slayer. Harga dulu sama. So, saya akan ambil ini. Dan bona-bona. Wow, sedapnya. Ni toko dia. Wah, mini ting. Comelnya. Ni mesti warna. Warna ke? Ni berapa besar siap ni? Siapa ni? Kim Jao. Ni apa pasal ada 3 ni? Berapa ni harga? Donut touch. Tak rakam ada bukti. Oh, makan warna. Ni Vernon ke?
Itu mesti orangnya. Itu kan siapa? Hoshi. Tam-tam. Kan tam-tam tu Hoshi kan. Dia orangnya. Orang hai. Sukalah dia ni nampak comel lah. Kak suka karakter dia. Baik kan? Kak ni warna-warna punya. Sabrina punya paling cantik. Dia just smart. Tak apa. Tengok noh. Tapi apa yang Nak record adik noh. Comelnya ni sekarang trend lah. Oh ya. Beg dalam beg besar dia letak beg kecil. Dia gantung beg kecil. Ni memang kalau buat kitchen lah. Comel lah. Ya Allah comelnya. Oh siap bagi tali Letak kad lah. Comel lah. Hidup budak-budak kan. Karamel almond, sugar sugar. Nak yang karamel mana nak? Benarnya. Ui, banyaknya kad dia. Ambil lagu. Tu macam apa One Piece. Sama Ni punya. Oh, yelah. Orang selalu dekor-dekor bagi dia makeup. Comel. Ada lama tengok orang main ni tu. Stiker. Nak beli ke? Stiker guys. Guys, cantik. Bentuk dia ni macam suram. Macam orang cakap suram. Dia sebab tak ada colour. Kan nak ambil lah colour lain. Kena brown. Cantik brown. Tak. Mana stick? Aku nak colour pink. Yelah, yellow. RM5. RM5. Ringgit murah. Tu warna ni ya? Yang ni macam mana ni? Chop dia ke? Chop dia. Sebab yang dia boleh penuhkan journal. Kau nak ni? Saya jumpa hantaran lagi. Ni berapa? Kau main ambil je. Kau RM9 je. Nak ke? Akak tak kot. Arah je nak ambil. Akak nak ni je. Akak nak ni. And then Yellow okay lah, brown. tak match dengan banyak journal. Okay, brown. So, Imam ambil dua ni. Journalist. Jom bayar. No tu. Nampak sedap bro. Ngam-ngam. Krem. Dia macam dekat Zootopia tu. Zootopia, aku tak ingat lah. Hai, kau rasa kita baru balik daripada sana piramid and kita orang beli Pop Mart. Kak Mesa belanja lagi.
So kita nak buat unboxing sama-sama sebab kat Mesa Belanja kita orang satu persatu. Kita orang ada minat karakter masing-masing dari Pok Mat. Sebenarnya ada ni juga. Okay, ada kan? Ya, ini saya minat. Sebenarnya Syah tak nak beli pun, tapi diorang paksa. So kita kena beli lah. Mana ada beli belanja? Maksudnya tak nak pun Syam. Benda ni Syam tak guna pun. Buat apa nak beli? Lepas tu tiba-tiba diorang yang ajak. So kita guna je lah. Kecam dia. Tak apa, dia bagi akak je. Tak apa, Kak rasa nak Kak nak. Tahu apa kalau belanja so siapa-siapa tak nak kan. Tapi benda ni tak membazir pun Benda ni rasa macam kalau beli satu-satu okey lah. Kalau beli macam banyak terus tu macam membazir sikit lah. Tapi Untuk diri minat sendiri masing-masing juga. kan, minat masing-masing. Dia macam beg. Korang dari satu beg, kenapa beli banyak beg? Bebel lah. Dah pun nak beli. Aduh, dia pink. No, gurau lah. Jom. Ada je pada nak tak bercakap macam kau suka dessert. Betul jugalah pernah cakap kan? Betul tak? Betul. Okay, jom kita unboxing. Siapa nak unboxing dulu first? Tunjuk dulu seorang-seorang. Saya ni paper bag untuk akak dengan Kak Wi punya. Dia beli banyak. Dia Dua beli je. sampai dua je. Saya satu je. You, kau pun tak. So maksudnya kau belanja 6 blind box dia beli. So first kita ada ni. Korang tahu tak? Korang dia kalau macam blind box mesti beli. Nampak? Korang tahu tak, serius ni limited gila. Sebab tadi Mai datang memang tinggal satu. Mai tanya ada lagi tak? Lepas tu dia kata dah habis. Ni memang tinggal satu je. So Sebab kalau beli dekat official Pok Mat dapat lagi murah kan? Ya, dapat lagi murah kalau beli dekat online ataupun beli PS dekat dekat PS. Diorang akan jual mahal sikit lah sebab diorang nak untung juga kan. So kita terus datang Pok Mat guys. Tapi limited lah kan? Ya, dikira limited guys. Kau bergegak. This is my wish list guys. Okay, next move on. Ni akak Okay, tak ada. Tak. Okay, sabar. Move on. Next akak lagi ke? Akak. Okay, so yang ni punya ni tengah viral. Tutup. Yang ni kan biasa kalau korang tahu sebenarnya kan School Panda ni Pok Mat memang dah lama tahu ada. Sebelum dia viral lagi memang School Panda ni memang dah famous lah kalau siapa tahu Pok Mat. Lepas tu karakter dia semua comel, design dia. Ni first time tahu dia ada kitchen punya, yang Batcham punya. Biasa dia figure je kurang. Ni baru tahun ni sebab tengah viral apa tu Batcham kan. Sebab tu sekarang ada yang versi Batcham punya. Dia dah macam jual. So, dua ni Mai punya. Kak Wi pula, Kak Wi. Kak Wi punya pula. Ni Kak Wi beli ini. Nampaknya aku. Ini kat Mesa Belanja. Dia Kak Wi tak tahu pun apa tu nama-nama Pok Mat yang Kak Wi tahu. Pok Mat ni dia adalah bubu dengan Cry Baby je. Yang lain macam kurang tahulah. Tapi yang ni Kak Wi suka yang ni sebab dia punya outfit tu. Dia punya outfit tu nampak lawa-lawa. Dia punya outfit tu nampak lebih details kalau yang mini. Ni I punya, you guys boleh tengok. Yes. Ini karakter dia. Nampak tak dekat sini ada banyak gila. Ada 12 set apa. Okay, dia ada 12 karakter dekat sini. Dia sebenarnya semua lawa-lawa kat sini. So macam tak kisah dapat mana-mana pun. Tapi paling suka lah. Paling suka ni lah Kak ni. Ini guys. Ini. Okay. Sebab tak tahu outfit dia sebenarnya outfit dia semua cantik. Tapi ni kot paling cantik. Tapi tak kisah dapat mana-mana. Sebab tu saya suka cheer. Penambahan. Alah, semua suka. Penambahan. Apa? Saya nak yang warna pink. Yelah. Saya nak warna pink. Of course dia kalau boleh semua nak pink. Blind box dia beli warna pink je. Ya. Dapat warna lain dia minta tukar. Ya. Okay, adik pula. So, kalau saya dapat warna lain saya bagi adik saya. Wow. Kat sini dah. Tunggu jadi adik dia. Okay, saya pula. So korang macam korang tengok kat dia punya paper bag pun. Itulah yang saya nak. Dia suka tiba-tiba suka betul dengan Hirono. Adik selalu tengok orang unboxing Hirono. Dia sebab ada brush kat tepi. Lepas tu dia nampak macam acah-acah comel. Tapi memang Dia comel. macam apa tu, macam dia macam ni. Dia macam budak-budak yang comel tapi tak suka kena panggil comel. Ya. Comel. Oh, Ima jadi ambil kotak ni. Warna ni. So Ima tak tahu Ima nak yang mana tu. Sebab Ima suka je semua dia. Semua dia comel. Saya suka yang ni. Yang ni. Ima target yang ni. Tapi kalau dapat yang lain Ima okey je sebab semua comel. Hi guys. Tak ya hi guys. Guys. So saya beli macam buka dulu lah.
Yang ni salah satu wishlist saya dekat Pop Mart. Akak juga. Saya nak beli sendiri. Lepas tu dia kata akak belanja lah. Dah dekat cashier tau. Lepas tu akak dia memang tak boleh lah. So saya ambil yang Rush Hour. Cantik gila. Tapi Kak Wei tadi versi kecil yang chibi lah. Yang ni macam anime dia yang tinggi. Yang ni version besar dia. Ara nak yang mana? Tarik Ara. Jatuh. This one. Nampak ke? Tu nampak dah. Saya tak kisah pun mana sebab semua cantik. Tapi ada yang ada tak Kalau boleh nak. Yang Ara tak nak mana Ara? Yang Ara tak nak. tak payah. Tak payah. Jangan say ada sumpahan. Jangan. Kita tak boleh cakap macam tu kalau blind box. Jangan. Adik suka semua. Alhamdulillah. Adik suka. Adik actually tak suka sangat pun blind box. Saya tak suka blind box yang macam comel yang macam. Faham tak? Flashy. Tak suka sangat. Dia suka figure sebab dia kan kumpul figure kan. Kalau Ni figure kan? Ya, figure. Sebab tu dia suka. Kalau saya suka bag charm macam ni. Macam Yang ni. ada kitchen Yang boleh gantung kat bag. Kalau figure je kurang minat lah. Tapi minat juga. Tapi kurang minat. Lebih suka yang macam ni. Sebab dia boleh bergantung kat bag. So boleh bawa selalu. Kalau ada tak tahu tapi adik suka Hirono. Apa lah tak bisa kok. Tak. Jangan cakap habis. Sebenarnya ada nak yang orang tahu tak lagi satu yang Barbie tu. Tapi yang tu I rasa dia macam kurang sikit outfit dia je. Figure Barbie Aku rasa lebih balu Ara beli yang ni. I rasa yang ni lagi cantik. Lagi worth it lah. Opinion adik lah. Lepas tu apa tu, dia macam berstyle. Adik kan suka Barbie juga. So yang ni macam Barbie masuk figure. So I kan suka figure dengan Barbie. So dia macam bergambung macam tu. Bergambung. Nah, saya kakak saya belanja saya. Dan Ara bukan. So karakter apa tu nak? Baby Molly. Baby Molly Lahainya. Baby Molly tu. Baby Molly tu pun Nak tunjuk depan juga tak? tau. Kalau siapa yang kumpul Pop Mart, diorang tahu Baby Molly juga. Saya suka Baby Molly sebab rambut dia warna kuning. Dia suka warna kuning. Baby Molly tu kan dia comel, baby dia munggil. Ungger. Okay, so saya nak yang ni. Yang ada dengan teddy bear tu. Nampak tak? Salah. Ya dia comel kan. Itu yang Noh paling nak. Yes. Kalau mana-mana dapat pun comel je kan kan. Noh memang paling suka yang Baby Molly. Ya. Yang mana-mana dia tak suka. Ya, mana-mana. Bukan masa kahwin. Dia cakap sepatah. Susah weh macam ni. Macam apa tu, macam-macam kan Pop Mart kan ada macam-macam. Ada macam-macam figure, ada macam-macam dia punya Karakter. karakter. Noh paling suka, memang Noh paling suka Baby Molly ni je ke? Memang Noh paling suka Baby Molly. Tapi kalau benda lain pun Noh suka juga. Noh suka juga ke tidak? Noh suka yang apa tu, plushie macam yang gantung-gantung ke ataupun figure? Suka ke yang plushie? Apa saja jadi interview dia pula ni? Macam pasal kenapa? No, okey je kalau yang tak ada kitchen. Okay. Jom kita dah buka. Tapi yang ni saya tak unboxing guys sebab korang dah nampak dah. So saya nak simpan dulu sebab saya tak nak pakai lagi. Dia nak pakai time. Saya nak pakai time. Birthday saya nanti. Yeay, lambat lagi. So saya nak simpan dulu. So kita akan buka 5 blind box kat sini. Satu seorang lah kan? Siapa dulu ah? So lat talilat ah. Lat talilat. Kita orang nak lat talilat siapa yang unboxing dulu. Korang punya. Kita orang kalau boleh tak nak yang first unboxing. Sebab kita orang macam Nak tengok orang lain dulu. Dia takut. Dia macam excited. Dia bersebat guys. Lat talilat tai lalat. Sabar. Cakap tak lalat. Kita tamplung. Cakap tak lalat. Kenapa cakap tak lalat? Bawa balik ke bawa balik? Tak payah. Akak first. Lat tali tamplong. Yes, yang kedua. Yang kedua. Lat tali lat tai lalat. Dah terbiasa. Masa tak first juga kan. Jadi last. Okay, first Kak Mesa unboxing. Unboxing dia punya school panda dia. Okay, let's unboxing. School panda. Korang tengok kotak dia sendiri. Akak nak yang mana apa? Akak nak yang pink kan? Okay, so karakter dia ada banyak tau. And mine nak yang pink colour. Okay. So ni dia punya plastik. Okay, bismillahirrahmanirrahim.
Macam Nomi sikit. Macam Nomi. So kak dia yang ni. Warna pink. Lembutnya bulu dia. Lembut gila guys. Gemoy banget, gemes. Guys. Jerit lah kak. Wih cantiknya dia. Setiap kali beli blind box setiap kali. Sorry guys, kalau korang ingat saya tak behave, tapi saya kalau dengan blind box memang macam ni. Cantik lah korang tengok detail mata dia. Cantik guys. Lepas tu dia ada macam ada baju-baju dia sikit. So yang ni my punya Sekolah Panda dapat wine flower. Yeay. Oh, next no. Lepas no ada. Mana kau punya? No punya ni. So no punya pula. Ya, baby money. Sekejap, tunjuk dulu kotak. Okay, so saya akan buka. Buka atas ni. Tarik. Tutup mata nak tutup mata. Kena. Bismillahirrahmanirrahim. No je lah tutup mata. Ya, ada seorang surprise. Okay, kata ni. Susah lah. Dengar dulu. Kita bagi viewer tengok dulu. Kita pun tutup mata jugalah. Macam kita tutup mata juga. Kita semua tutup mata tau. Biar Kita semua tutup mata. Kita orang semua tutup mata. Kita orang bagi korang tengok dulu. Okay? Kita semua tutup mata juga tau. Lepas tu terus bawa ke korang tutup mata juga. Tutup mata. Kan tutup mata. terus keluarkan dari kotak je lah kan. Terus keluarkan je. Okay. Koyak kan? Terus koyakkan juga. Tak tunjukkan packaging dalam je dulu. Comelnya plastik dia tu. Guys, siap ni. Dia koyakkan comel lah. Ada bawah atas dia no. Okay, tutup mata. Okay, ini dapat yang mana? Dia orang nak yang mana yang teddy bear? Yang dia peluk teddy bear. Jom apa kan? Dan buka dia ke? Korang, saya tak tahu terbalik ke tak, tapi nampak ke? Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Oh, bukanlah. Tunjuk dekat sikit. Dia duduk atas apa tu? Warna Biru. Tengok kat dia. Kat dia dalam ni. Ni guys, kat dia. Dia ada nama tu pada macam tak ada nama. Okay, Nor dapat Hug the Ocean. Yay. Tapi Nor suka juga dapat ni. Sebab apa tu, kan Nor kata Nor tak kisah dapat mana-mana. Semua okey je. Ya, sebab suka rambut dia. Tengok rambut dia. Rambut dia monyau. Dia Dia macam mana kau nak cepat kau rambut? buruknya masing-masing. Ulang balik. 1, 2, 3. Okay. Ketiga siapa? Sarah. Tak nak. Apa yang tak nak? Next, Ara pula. Orang punya kata sabar sis. Semua dia tadi kata sabar. Actually guys, dia ada yang secret satu. Oh, adakah akan dapat Sarah ada secret? Semua orang Oh, semua ada secret lah. Semua orang ada secret. Semua pop mat mesti akan ada secret. Lupa dia ada secret. Lupa nak beritahu. Tapi kita orang biasanya tak nak secret sebab tak nampak. Sebab secret tak nampak. Dia punya apa? Sebab kita orang nak yang pasti. Kita buka. Sebab kami tak nak harapan palsu. Yeah. Diam. SMR. Buka. Cara tengok je. Dia buka. Oh, Mami. Mami. Okay, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup mata. Okay, korang semua tutup mata. Belum nampak. Belum. Tak, nanti ternampak kad. Tutup mata je terus. Okay. Kejap. Diam dulu. Masa ni korang tutup. Okay, dah. Buka mata dah. Oh, ni biasa je. Ingatkan ada design dia. Ada pop mic kat belakang. Ini dia biasa. Dia punya plastik tak tu sangat. Biasa je plastik dia. Jom kita buka. Arah je buka. Tengok. 1, 2, 3. Bismillah. Buka mata ke apa ni? Tak. Belum. Okay, Aida pegang. Satu aku ni. Aida pegang. Okay, 1. Ada tunjuk dulu kat kamera. Dah tunjuk dah. Okay, korang dia dapat apa? Korang dapat apa korang? Okay, 1, 2, 3. Lagi cantik. Itu lagi
Gila, Kak Wi masa tu. Aku nak tu. Pink dah. Yang ni pink sekejap. Lagi cantik. Tengok dah. Ui, cantik gila. Jangan lepas sangat macam tu ke belakang sikit. Yang ni lagi cantik ni. Macam itu cantiknya. Oh, dia ada aksesori dia. Oh, tak. Ada aksesori lah. Oh, tak. Dia punya skirt. Kak dia siap ada dapat pembalut lagi. Cantiknya. Nama dia apa? Dia ada tulis hour. Nama karakter, nama dia punya tu. Poppy Ice Cream Parlor. Dia pegang ice cream tu balik. Comel. Dia tan skin lah, cantik. Next, Ima pula. Ima unboxing Hirono. Excited. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Dapat yang mana? Saya dah lama gila nak Hirono ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Macam kertas. Okay, tak mata. Apa? Kawi kan buka Kawi main tipu. Tak tahu dah tahu ni tak banyak ada. Ada rasa kat dia. Kat dia tak dalam dulu. Okay dah. Kat depan lah kat. Terbalik. Ui, cantiknya packaging dia. Dah boleh buka ke tak cakap? Ui, Hirono. Guys, ni dia punya packaging. Cantik. Okay. Tutup mata. Kawi dah buka. Okay. Cepat lah. Kawi tak baik lah. Bismillahirrahmanirrahim. Cepat tunjuk dulu kat Jangan buka lagi tunjuk kat kamera. Apa benda ni? Cuba rasa dulu. Tak nak. Cepat lah. Tak sabar. Okay, 1, 2, 3. Macam Harry Potter lah. Macam Harry Potter. Dia comel. Yeay. So cute. Dia dapat karakter. Dia rasa macam banyak ikat dalam dia. Dapat tegak lah guys. Aksesori. Ada aksesori lagi lah. Wow. Baru gila beli Hirono. Kau ni ada yang unboxing. Aku yang beli. Kak dia cantik guys. Okay, mari kita buka dia punya aksesori. Apa benda ini? Macam ni lah. Dia boleh duduk ke? Boleh comel. Letak dia punya kantar kat tangan dia. Oh. Wah, nampak bijak terus. Cara comel kan? Okay, so I want to open my bonbons. Tak sabar. Kalau kau dapat pink, bapak best gila dulu. Tak nak cantik. Aku suka semua. Tak nak pink. Pegang. Nak pink. Ni kadang-kadang orang yang jarang buka blind box ni, so dapat luck. Adik pun jarang buka blind box. Oh, iyalah. Merah. Apa benda tu? Tak ada apa-apa. Tak mata. Takut lah. Dia dapat apa siap. Tak mata Sabar. Ini plastiknya. Plastik biasa je. Biasa shirt. Okay. Tak apa, kita bukan simpan plastik, kita simpan dalam je. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tu? Tunjukkan dalam dulu tau. Apa ni? Apa rasa macam ada 1, 2, 3. Dia cantik tapi nak yang lain. Tapi cantik loh. Dia punya vibe tu macam swag gitu. Dia tak kesimpulan. Aduh, makcik dia besar sangat. Ni macam style Ariana Grande punya style. Kan. Tengok tu belakang rambut dia. Macam ujung-ujung dia pink lah. Cantik tu. Ni labuh lengan dia sampai ke bawah. Wih, dia punya kasut cantik. Cantik. Tapi kalau boleh Ari nak yang lain. Tapi Ari suka je yang ni. Faham tak? Suka je. Tapi sebab Kak Misa tu suka pink, so kita tak nak yang Kak Misa suka. Tengok dia punya rantai. Gerak ke? Gerak. Ada akak dia. Dia macam karakter game. Macam game. Macam Y2K lah. So ini yang Kak I dapat. Tada! Chanel. Oh, mentang-mentang Kak Misa belanja semua dapat pink. Adik tak ada biru. Memang aura Kak tu memang kuat kepada pink. Sebab aku punya tu memang tak ada warna pink. Ada ke warna pink? Tak dapat pink. Tapi aura blind box Kak kuat.
So kita orang dah unboxing semua blind box kita orang daripada Pop Mart. Yeay! Sama-sama. Sebab ada yang request suruh kita orang buat video sama-sama 5-5. So kita orang buat, InsyaAllah kalau ada rezeki kita unboxing ke semua belak kat dalam Pop Mart tu. Oi. Kami pula. Next time kami belanja ke ataupun next time kita orang akan buat benda lain pula. So korang tunggu je, okay? Korang komen nak kita orang buat konten macam mana. Next konten apa tu, korang bagi idea, okay? Okay. So Ima suka apa yang Ima dapat. Kalau korang suka? Kami suka. Kami suka je. Cuma apa tu, kalau kami suka je benda ni. Itulah dah cakap banyak kali dah. Kalau Ima suka gila sebab dia tak ada. Ima paling satisfied. Dia paling satisfied. Sebab dia biru, lepas tu Ima tak tahu pun warna apa je ni. So dia okay dah ni. Dia bagi tak ada warna. So dia tak asas. Tak ada? Adik pun sama macam Kak Wi juga. Suka je tapi kalau boleh nak yang lain. Kalau no satisfied tak? Suka je. Cuma sebab dah mula tu dah berharap, sebab rasa-rasa dia macam yang apa yang saya nak tadi mula. Tapi tiba-tiba dapat yang ni. Tapi okey je sebab dia semua yang saya kata saya nak kan. So saya rasa saya okey je. That's all for No, and I'm okay. So that's all for today. Thank you for watching. Bye-bye. See you in the next vlog. Subscribe.